Terima kasih kerana setia bersama berita. Satu usaha menyatukan penyanyi-penyanyi rap Melayu tanah air berjaya mencipta sejarah. Lagu Bangkit yang menggabungkan lebih 20 artis dimasukkan ke dalam buku rekod Singapura dengan jumlah rapper Melayu terbanyak dalam sesebuah lagu. Inilah antara 22 penyanyi rap yang beradu suara untuk merakamkan gabungan lagu atau mixtape berjudul Bangkit. Projek ini juga berjaya mencipta sejarah dalam buku rekod Singapura sebagai jumlah rapper Melayu terbanyak dalam sesebuah lagu. Selain penyanyi rap berpengalaman seperti A-Tres, Padma Chima, Chas Ali, ia juga menampilkan bakat baharu termasuk Arissa Zara 13 tahun. Jadi saya suruh mak saya yang tolong atau Uncle Pat because Uncle Pat diorang semua asyik tolong like match the energy because saya yang paling muda. Projek ini juga diharap dapat membangkitkan semula semangat penyanyi rap tempatan untuk terus berkarya. Memang hip hop culture in general kat Singapura dah lama senyap. So mudah-mudahan dengan projek ini kita akan membangkitkan semangat bakat-bakat yang ada untuk mengemukakan diri mereka semula and then berkarya dan release lah lagu sebanyak-banyak mungkin. Message yang penting yang saya rasa bagi kami adalah untuk memberitahu kepada halayak ramai banyak bakat-bakat Melayu yang ada di Singapura ni, khususnya dalam genre rap. Pelbagai cabaran juga dihadapi pihak penerbit lagu dan muzik video ini, lebih-lebih lagi untuk menggabungkan 22 penyanyi rap. The biggest challenge yang kita hadapi adalah masa. Sebab semua 22 adalah diorang ada bekerja yang sepenuh masa. So, kita nak dapatkan satu-satu untuk dapat buat satu video tu adalah satu challenges lah. So, Alhamdulillah, but this our vision come true lah. Sambutannya diterima setakat ini menggalakkan dengan lebih 1,600 tontonan di YouTube dalam masa 3 hari ia dilancarkan.